Kenapa harga ubat di hospital dan klinik swasta jauh lebih tinggi berbanding farmasi? Itu persoalan yang ditimbulkan seorang pemerhati susulan caj harga ubat di klinik dan hospital swasta setinggi 23 hingga 70% lebih mahal daripada farmasi. Menjadikan caj ubat paracetamol 500 mg mg sebagai contoh, menurut pemerhati terdapat klinik swasta yang mengenakan harga sekitar RM1 sebiji. Bagaimanapun farmasi hanya menawarkan harga serendah 25 sen sebiji. Pemerhati berkata ia tidak masuk akal kerana farmasi tetap meraih keuntungan walaupun menawarkan ubat pada harga yang jauh lebih murah. Jadi katanya mengapa pusat perubatan swasta mengenakan harga 3 kali ganda lebih tinggi kepada pelanggan dan ia sekaligus membebankan rakyat. Menurut pemerhati, pihak klinik swasta cenderung menyembunyikan markup price atau harga tokokan yang melampau. Jadi adakah ini antara penyebab mereka enggan mempamerkan harga seperti Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencantuan Penandaan Harga Ubat 2025 seperti yang diarahkan Kementerian Kesihatan KKM. Sebelum ini, Berita 757 melaporkan pemerhati yang sama berkali-kali menggesa agar harga ubat dipamerkan supaya tidak membuka ruang mengelirukan pengguna serta mengelak pusat perubatan swasta mengaut untung berlebihan. Turut senada dengan pemerhati, Presiden Persatuan Pengguna Kedah Muhammad Yusriza Yusof mendakwa berdasarkan pemantauannya sejak 5 tahun lalu, perbezaan harga ubat antara farmasi komuniti dan klinik swasta mencecah antara 30 hingga 40% sekaligus membebankan pengguna khususnya golongan berpendapatan rendah.